Pernah tak anda terfikir macam mana peranti kat sekeliling kita ni boleh berfungsi dengan bijak sangat? Sebenarnya, di sebalik setiap skrin, setiap switch, setiap motor tu, ada wira-wira kecil yang kita tak nampak. Hari ni, jom kita kenal dengan diorang ni. Cuba bayangkan sekejap, masa anda pusing tombol dimmer lampu tu nak bagi bilik nampak cozy, ataupun masa anda tekan picu gerudi elektrik tu, kan boleh kawal laju dia. Pernah tak terfikir macam mana satu pergerakan kecil je boleh kawal kuasa yang besar dengan begitu precise? Keajaiban tu semua sebenarnya datang dari beberapa komponen elektronik yang memang genius. Dan inilah dia, wira-wira kita yang tak didendang. Ada yang tugasnya mengawal dengan sangat halus dan teliti. Ada pula yang kerja dia macam suis kuasa gergasi. Masing-masing kan ada peranan unik dalam apa yang kita boleh panggil seni mengawal elektrik. Okey, jom kita mulakan perjalanan kita, kenal dengan mereka satu persatu. Okey, yang pertama sekali, jom kita kenal dengan pakar kawalan halus. Namanya transistor kesan medan atau kita panggil je FET. Senang cerita, bayangkan FET ni macam kepala paip air yang super sensitif. Anda boleh laraskan aliran air tu dengan sangat-sangat tepat hanya dengan satu sentuhan yang paling ringan sekali. Jadi, apa yang special sangat pasal FET ni? Senang je, ia dikawal oleh voltan. Maksudnya macam ni, ia macam satu switch yang anda boleh on-kan hanya dengan bagi tekanan elektrik. Tak perlu pun tolak arus elektrik yang kuat melaluinya. Sebab itulah ia sangat-sangat cekap. Dan kecekapan inilah yang buat ia jadi pilihan utama untuk peranti yang guna bateri, dan dalam lita-lita logik yang rumit tu, kita mulakan dengan ahli keluarga FET yang pertama, JFET, singkatan untuk transistor kesan medan simpang. Macam yang anda nampak ni, rupa dia ada macam-macam, tapi selalunya komponen kecil je dengan 3 kaki. Tapi jangan tertipu dengan saiz dia, sebab apa yang berlaku kat dalam tu memang power. Jom kita zoom in sikit, tengok apa ada kat dalam. Bayangkan, arus elektrik nak mengalir dari terminal punca ke terminal salir melalui satu saluran. Tapi, ada gate yang jadi macam pengawal pintu. Bila kita bagi voltan kat gate ni, kita seolah-olah boleh picit atau perah saluran tu, menjadikannya lebih sempit. Jadi, kita boleh kawal dengan sangat tepat berapa banyak arus yang boleh lepas. Mestilah kan? Dalam dunia reka bentuk lita, takkan kita nak lukis struktur penuh tu setiap kali. Penat! Jadi, sebaliknya, kita guna simbol-simbol mudah macam ni. Cuba perhatikan anak panah dekat gate tu. Itu bukan hiasan tau. Itu kod visual yang sangat penting. Ia bagi tahu jurutera jenis JFET apa yang mereka guna, dan itu akan menentukan macam mana ia akan berfungsi dalam litar. Tapi, cerita tak habis kat situ. JFET ni hanyalah permulaan. Lepas tu, jurutera datang dengan sesuatu yang lagi power, MOSFET. Dan macam yang carta ni tunjukkan, MOSFET ni sendiri ada keluarga dia yang besar. Macam-macam jenis ada. Ini menjadikan dia salah satu komponen paling serba boleh yang pernah dicipta. Serius. Okey, ni perbezaan paling utama antara JFFTT dengan MOSFET, dan benda ni sangatlah penting. Untuk JFFTT, macam kat sebelah kiri tu, gate dia bersentuhan terus dengan saluran. Tapi untuk MOSFET kat sebelah kanan, ada satu lapisan penebat, macam ada dinding pemisah. Dinding kecil ni lah yang mengubah segalanya. Nampak tak lapisan penebat nipis tu? Ia diperbuat daripada silikon dioksida. Senang kata, kaca yang super nipis. Disebabkan ada pengasingan ni, MOSFET dapat kawalan yang hampir sempurna, dan kecekapan dia jadi luar biasa. Inovasi kecil inilah yang membolehkan kita sumbat berbilion-bilion transistor dalam satu chip pemproses. Dan inilah tulang belakang setiap komputer dan smartphone yang kita guna hari ni. Hebat kan? Okey, cukup cerita pasal kawalan halus-halus ni. Sekarang, masa untuk kuasa sebenar. Jom kita beralih daripada paip air sensitif tadi kepada suis gergasi industri. Selamat datang ke dunia Thyristor, si jago kawalan kuasa. Petikan ni memang tepat. Kalau FET tadi tu macam seorang pelukis yang melukis dengan arus-arus kecil, Thyristor ni pula macam pekerja binaan. Tugas dia angkat benda berat-berat. Dia tak direka untuk kerja seni. Dia direka untuk handle kuasa yang sangat besar yang kalau bagi kat transistor biasa, memang meletup terus. Bintang utama dalam keluarga Thyristor ni ialah SCR atau nama penuh dia, penerus terkawal silikon. Tengok tu, binaan dia unik, ada 4 lapisan. Dia ada laluan utama untuk arus dari anod ke katod. Tapi ada satu lagi kaki yang penting, gate. Fikirkan gate ni macam kunci pencucuk untuk enjin yang besar. Cara dia berfungsi ni memang bijak. Bayangkan, SCR ni macam pintu air dekat empangan. Selagi tak ada siapa usik, ia akan tahan air tu selama-lamanya.
Tapi, bagi satu ketukan kecil je kat gate dia, satu dia Newton positif dan bam! Pintu tu terus terbuka luas. Dan yang paling penting, ia akan terkunci dalam keadaan terbuka. Arus akan terus mengalir sampailah kita matikan bekalan kuasa utama. Okey, SCR ni memang hebat untuk arus terus atau DC yang mengalir satu arah je. Tapi masalahnya, elektrik kat rumah kita ni jenis arus ulang-alik, AC, yang kejap ke depan, kejap ke belakang. Jadi, macam mana? Kat sinilah jurutera buat satu benda yang genius. Diorang macam ambil 2 biji SCR, cantumkan secara terbalik dan jadilah Triac. Dengan rekaan bijak ni, ia boleh kawal kuasa AC dan ini membuka pintu kepada macam-macam lagi kegunaan. Dan inilah rahsia macam mana kita kawal kuasa AC. Tengok graf A tu. Itu gelombang AC yang penuh yang keluar daripada plug dinding rumah kita. Okey, sekarang tengok graf B. Itu pula denyutan picu yang kita hantar ke gate TRIAC tu. Dengan mengawal bila kita hantar denyutan ni, kita sebenarnya bagi tahu TRIAC bila nak on. Hasilnya, tengok graf C. Kita dah berjaya potong sebahagian daripada gelombang kuasa tu. Lagi lambat kita bagi denyutan, lagi banyak kita potong. Dan lagi sikit kuasa yang sampai ke peranti kita. Simple kan? Dan dengan penjelasan tadi, kita dah pun jawab soalan kita masa mula-mula tadi. Dalam setiap dimmer lampu, ada litar lebih kurang macam ni. Bila anda pusing tombol tu, anda sebenarnya tengah adjust satu pemasa yang menentukan bila DIAC nak hantar denyutan picu ke TRX. Jadi, secara manual, dengan tangan anda sendiri, anda tengah memotong gelombang elektrik. Cool kan? Okey, akhir sekali, jom kita jumpa dua lagi pakar. Komponen-komponen ni bukan jenis serba boleh. Diorang ni macam alat khas, direka untuk satu kerja yang sangat spesifik. Dan kerja tu diorang buat dengan sangat-sangat cemerlang. Yang pertama, UJT atau transistor eka simpang. Ni bukan transistor biasa tau yang tugasnya nak kuatkan isyarat. Tak, sebaliknya, bayangkan dia ni macam perentak jantung elektronik. Tujuan hidup dia cuma satu, untuk hasilkan denyutan yang sangat tepat dan stabil ikut selang masa yang kita boleh tetapkan. Dan sebab itulah UJT ni sangat berguna. Dalam litar macam ni, nama dia pengayun santaian, UJT ni akan hasilkan rentak yang konsisten. Denyutan yang stabil inilah yang diperlukan oleh komponen macam SCR dan Triac tadi tu supaya diorang boleh dipicu pada masa yang betul. Senang kata, UJT ni macam pemain drum dalam satu band. Dia yang pastikan semua orang main ikut tempo. Seterusnya, kita ada pakai hibrid IGBT. Nama panjang dia, transistor dwikutub gate tertebat. Tapi jangan risau, idea dia simple dan elegan. Bayangkan kita ambil dua jenis transistor yang berbeza, lepas tu kita ambil ciri-ciri terbaik dari kedua-duanya. Ia ada kawalan yang mudah dan cekap macam MOSFET, tapi pada masa yang sama, ia boleh handle arus yang super besar macam transistor BJT yang lasak tu. Struktur dalaman dia yang kompleks inilah rahsia kehebatan dia. Sebab dia gabungkan dua teknologi, IGBT ni jadi macam switch yang sempurna untuk apa-apa je yang perlukan kecekapan tinggi dan pengendalian kuasa yang besar. Sebab itulah IGBT ni jadi jantung untuk kereta elektrik, dapur induksi moden dan juga inverter untuk panel solar. Memang gabungan terbaik antara otak dan otot. Jadi, selepas kita kenal semua ni, kita nampaklah gambaran besarnya, kan? Daripada sentuhan paling halus oleh FET, sampailah ke kuasa padu dari Triac, setiap komponen ni sebenarnya adalah alat dalam kotak perkakas seorang jurutera. Alat yang membolehkan mereka membentuk dan mengukir aliran elektrik yang kita tak nampak dengan mata kasar. Jadi, kesimpulannya apa? Teknologi moden ni bukan magic. Ia sebenarnya satu simfoni yang dimainkan oleh berbilion-bilion wira kecil yang kita tak pernah nampak, yang bekerja tanpa henti. Jadi, lain kali bila anda pusing tombol dimmer, tekan picu gerodi atau pandu kereta elektrik, cuba ingat sekejap. Ingat tentang artis-artis kecil yang tersembunyi di dalamnya yang tengah sibuk memahat aliran elektrik khas untuk anda.